You! What are you making? Come closer. It's all right. Come on, I'm not gonna bite you. Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Hari Raya Haji minggu depan dah lah. Okey tak aku punya impression Borhan tadi. Sempena Hari Raya Haji minggu depan, aku nak beraya dulu dengan korang. Aku dari tim Lain Layar minta maaf kalau vibe video ni agak ke arah negatif sikit. Aku masuk pengawayang tanpa any expectations. Aku sekadar nak enjoy. Cue the clip. Kita enjoy! Tapi bila antara benda pertama yang aku nampak adalah sijil Dr. Malini, yang dia punya filosofi atas sijil tu ada typo, instead of PHY dia eja PYH. Aku dah mula berpeluh jugalah untuk filem ni. Kalau korang just tak dengar puji-pujian betapa hebatnya filem ni, betapa kita kena support Keluang Man, this is not the video. Banyak je lagi video review lain yang korang boleh tengok, okay? After korang tengok review ni lah, okay, habiskan dulu ya video ni. Ada je benda yang aku enjoy pasal filem ni. Tapi itulah, aku perlu korang jadi a bit open-minded untuk dengar apa yang aku nak hujah ni. And get ready. Bila aku first dengar yang diorang nak adaptasikan Keluang Man jadi live action, aku risau dah. Lagi-lagi diorang cakap yang Keluang Man ni adalah sebahagian daripada Astro Shaw Cinematic Universe, dan juga Keluang Man ni yang belum keluar lagi time diorang announce tu adalah filem pertama dalam this Keluang Man Cinematic Universe yang terdiri daripada 6 filem. Yakin benar untuk announce a universe before it actually begins, kan? So, apa yang ni bagi tahu aku adalah diorang sangat confident akan potensi dan kualiti Keluang Man. Macam mana kau nak translate into live action seorang hero yang dia sakit mental dan menolong orang membanteras kejahatan purely based on insting pasal apa yang dipercaya adalah baik dan buruk. Dan pada masa yang sama, kau tak nak offend peminat tegar Keluang Man, the super fans. Dan at the same time, kau tak nak disrespect karya asal ciptaan Allahyarham Kam Ismail. Tugasan yang sangat berat untuk pengarah filem ni, iaitu Anwaria Ashraf. Apa-apa pun sambutan dan kutipan yang filem ni dapat, hopefully a lot so we can get Keluang Man nombor 2. Kudos goes to Anwaria Ashraf dengan dia punya production team untuk sahut cabaran ni. Review ni akan spoiler free, jangan risau. So just sit back and relax, dan kau tak keberatan, like untuk Borhan Sado dan subscribe untuk Dr. Malini Cantik. Thank you. Kita mula review ni dengan sinopsis dulu Filem ni mengisahkan Borhan, seorang pesakit mental yang hilang ingatan, tapi for some reason masih boleh ingat cara nak berlawan. Dengan bantuan Dr. Malini, Borhan mula ingat balik masa silamnya, dan apa yang terkandung dalam masa silamnya tu memaksa Borhan untuk menjadi Keluang Man. Okay, anyways. Selepas trailer rasmi pertama Keluang Man yang tak meyakinkan tu, trailer rasmi kedua dia menaikkan balik harapan aku. Dan apa yang filem ni bagi aku adalah a mix of both. Kita mulakan dengan yang baik-baik dulu Filem ni cantik guys, serius. Blockbuster level cantik. Walaupun banyak shot malam, tapi penggunaan lighting yang baik dan bijak dengan RGB lights, dengan neon lights dan penggunaan api memastikan yang tak ada babak malam terlalu gelap atau terlalu boring. Kalau korang baca review aku pasal filem Rosario ataupun Mission Impossible Final Reckoning, korang tahu yang filem tu antara masalah terbesar diorang adalah terlalu gelap, terlalu dull, tak menarik untuk dilihat. Framing dan composition pun okey, walaupun terlalu banyak zoom in dekat muka, tapi overall nice. Dan aku yang paling suka, aku rasa macam banyak sets dan juga effects yang digunakan adalah practical. Sampaikan ke kontena-kontena yang terbelah laut tu dengan bangunan terbakar, everything feels real. Dan aku tak surprise kalau everything is real. Apa-apa yang guna CGI macam air ke, api ke, atau whatever lah, visual effects yang muncul dekat screen, bagi aku blends in well dengan sesuatu babak tu. Except for satu kucing binaware ni. Serius guys, korang kena see it to believe it. Dah lama dah aku tak tengok CGI level tu. Level macam orang cakap PlayStation 1. It's almost nostalgic, it's almost charming. Dah lah kucing tu CGI, tapi after a while, diorang replace dengan kucing betul pula. So lagi stand out, lagi ketara perbezaan tu. Kalau next time lah, aku recommend diorang just stick to kucing CGI dari awal sampai habis. Tentu korang gaslight lah Borhan. Gaslight lah kita orang. Cakap lah yang sebenarnya kucing tu tak wujud pun. Kucing tu hanyalah imajinasi Borhan je. Done. Settle. Kalau adalah viewer aku yang dari industri, tolong explain dekat aku kenapa kita guna CGI untuk kucing. Kenapa dekat Agent Ali kita guna manusia untuk suarakan kucing. Kita tak ada trainer kucing ke? Mahal nak upah Oyen.
Next, benda kedua yang aku suka pasal filem ni adalah dia punya aspek audio. Semua lagu yang diolah untuk filem ni menepati keperluan sesuatu babak tu. Be it something yang simple, light-hearted, tak pun untuk benda yang emotional, dia punya lagu ramp up jadi sangat orkestra, sangat grand. Dan yang penting, everything sounds nice. Yang paling surprising adalah sound effect time tengah bertinju. Sebab kalau korang ingat dalam review Blood Brothers aku ada kritik yang filem tu punya bunyi sound effect, time tumbuk ke, time tangan tengah hayun ke, terlalu exaggerated, terlalu artificial. Dekat filem ni, they did it so well. Sangat natural. Well done. In fact, to the AV team, the audio visual team, memang splendid, good job. Memang well done. Terbaik. Untuk aspek-aspek lain pula, kita sembang di bahagian seterusnya ni. Benda yang tak ons pasal Keluar Man. Macam ML pula lah aku. Ada beberapa benda yang orang ubah pasal Keluar Man untuk filem ni. Some for the best. Macam hubungan Shamsi dengan Borhan, yang bagi aku membantu untuk develop karakter Borhan. Some for the worst. Macam pertukaran dekat personality Borhan. Dekat animated series, antara charm Borhan adalah dia sangat naif. Dia nampak orang buat jahat, dia hentikan. Bukan sebab dia nak jadi hero ke apa, tapi sekadar aktiviti malam dia. Dekat filem ni pula, diorang macam nak bagi kita versi Borhan yang seorang hero. Tapi dari awal sampai habis, Borhan sangat fixated on revenge. Dan ada satu babak je yang Borhan actually tolong orang. Tu pun bukan sebab dia nak menolong, tapi sebab penjahat tu annoying. Penjahat tu mengganggu Borhan. So tak nampak sangat lah di manakah hero Borhan ni. Dan ada satu babak ni, dia tunjuk yang community semua macam support Borhan kan. Tapi tak deserving at all. Pasal pelakon Borhan pula, Nasty. Aku suka dia. Lakonan dia. Setiap babak yang melibatkan Nasty atau Borhan, dia memang all out. Tapi malangnya aku dapat rasakan yang material yang diberikan kepada Nasty ni works against him. Dia kena berubah jadi dari serius ke gila, ke serius ke gila sekelip mata. Tanpa any build up. Ni bukan salah dia lah. Ni mungkin keperluan writing filem ni ataupun arahan dari pengarah. The problem is, bila Borhan ni asyik switch, nampak fake, kau tahu tak? Nampak pura-pura. Aku tahu dalam filem ni watak Borhan dia ada bipolar dan schizophrenia. Tapi dalam filem ni, tak rasa macam mental illness. Rasa macam plot convenience. Kalau diorang at least tunjuk lah macam mana sakit Borhan ni akan menyukarkan dia punya daily life ke apa, akan lebih mudah nak percaya. So adakah Nasty ni pelakon yang baik? For sure, 100%. Tapi adakah Nasty ni pilihan yang terbaik? Itu aku belum di-convince lagi. Aku tak boleh cakap yes or no. Mungkin kena tunggu Keluar Man 2 lah kot. Kalau lah keluar. Dah pasal protagonis, sekarang pasal antagonis pula. Filem ni ada beberapa yang aku takkan spoilkan. Cuma aku nak cakap yang motif diorang buat jahat agak make sense. Agak weak. Diorang tak nak diburu polis. So diorang buat kecoh untuk takutkan polis. Tapi kecohan diorang tu perlu disiasat polis. So what's the point? Yang aku tak boleh terima tu, ada juga anggota polis yang cakap, kalau aku tak buru diorang takkan buat kecoh dan sakiti orang. Dude, the writing. That's your job. Sakit hati aku. Sabar. Okay, lower blood pressure. Okay, bernafas. Sebelum korang cakap yang aku ni overanalyze, yang filem ni adalah just fun, tak payah nak serius sangat, korang dengar cakap Kirk Lazarus ni. You went full retard, man. Never go full retard. Tapi dari segi lakonan antagonis kita dan juga watak-watak lain, semua nice je. Cuma kadang-kadang macam untuk Dr. Malini nampak kaku. Tapi aku rasa sebab writing. Sebab ada je part yang sangat emotional yang nampak very well acted. So, I think it's because of the writing lah. Ada ke tak watak-watak yang stand out? Aku tak boleh recall sebab aku tak rasa the writing film ni bagi any moment untuk watak kita stand out. Sure, Inspector Sahab ada part lawak yang over the top. Sure, Shamsi ada part aksi yang sangat cool. Tapi selepas part tu, do you think yang kita lagi kenal watak tu ke lagi suka watak tu? Suka, sure. Lagi kenal, probably not. Sangat shallow. Tu juga adalah antara the main problem of this film. Iaitu tak cukup development watak-watak kita. Contohnya lah, filem ni aspek kita kisah pasal Shamsi, Borhan dan juga Ayah Mat. Tapi mungkin adalah kot 1-2 babak je yang diorang bonding. Tu pun bonding yang 3 jaga kita. 3 jaga 3. Tapi tak ada satu babak pun yang 3 jaga 3.
Ni bukan 3 jaga 3, ni 3 bekerja dengan 3. Sama macam Dr. Malini dengan Inspektor Sahab. Dalam filem ni, diorang ada satu family bond. Tapi selain satu babak argument dekat awal filem ni, yang aku sangat suka by the way, filem ni tak cukup babak macam tu. Tak banyak yang dikembangkan. Semua ni menjadikan part kemuncak filem ni, part climax filem ni nampak sangat cool. Tapi tak rasa anything, rasa empty. Filem ni patutnya fokus je dekat antara Borhan dengan Dr. Malini ataupun dengan Borhan dengan Syamsir. That's where the heart is. Untuk filem yang hampir 2 jam setengah, patutnya mustahil untuk korang tak boleh at least develop satu hubungan yang believable. Pasal action scenes filem ni pula rasa agak disjointed, clunky, rasa agak slow. Mungkin sebab editing filem ni lah kot. Koreografi nampak cantik je. Contohnya ada satu part ni, kita nampak satu watak ni jatuh daripada bangunan. Lepas tu tiba-tiba dia transport masuk dalam kereta. So mungkin editing pun main peranan jugalah. Ada juga elemen silat yang diperkenalkan yang tak digunakan sepenuhnya, which is a missed opportunity. Babak lawan yang paling best dalam filem ni adalah bila diorang embrace kegilaan Borhan. Contohnya bila Borhan dia kan ketuk pintu hideout villain untuk bagi salam, ataupun bila Borhan diingat nak sembunyi identiti dia, dia pun pakai kain pelikat lah apa. That's where the movie shines. Tapi malangnya benda yang shine tu jugalah yang boleh make or break filem ni untuk penonton. Banyak punchline filem ni, biarpun untuk komedi ke, untuk drama ke, untuk aksi ke, terlalu bergantung dekat callback ke animasi Keluang Man. Ataupun dekat nostalgia tahun 90-an ke sekitar 2000 tu. Aku ni anak 90-an, so aku faham je the punchlines, the references. Dan aku masih rasa yang the punchline tak land sangat. Apatah lagi penonton Gen Z atau penonton yang tak layan Keluang Man. Walaupun orang asyik lontar yang comedy subjective, it's mostly not. Kalau tak adalah komedian yang successful. Tak adalah filem komedi yang laku. Point aku adalah, kalau filem ni nak laku, dia tak boleh nak appeal dekat nostalgia je. Tak boleh nak appeal dekat super fans Keluang Man ni je. Anda setiap super fans ni tengok ulang filem ni dekat wayang 10 kali lah. Last kali, pasal komedi filem ni juga. Kalau dia tak bergantung dekat nostalgia, dia buat macam-macam. Punyalah banyak bentuk komedi yang dimaksudkan dalam filem ni. Aku sampai lose track kepada siapa Borhan ni sebenarnya. Apa bentuk komedi yang define watak Borhan ni? Ni penting tau. Ni antara personality dan tarikan Borhan. Selain tu juga dengan placement Wanda Coffee yang terlalu in your face yang to be honest agak spoil beberapa scene. Dan dengan lawak, ini bukan Batman lah. Dengan lawak, kau bukan gila, kau sakit. Yang sangat overused, they burn it to the ground. At least ulang 5 kali sepanjang filem ni. Why? Aku dapat rasakan, aku dapat predict yang komedi filem ni akan alienate ramai orang. Walaupun dengan audio dan visual yang sangat impressive dan sangat well done, Keluang Man jatuh mangsa kepada writing yang tak effective, identiti yang tak jelas dan tone yang messy. Aku tak pasti filem ni untuk siapa. Nak cakap untuk budak-budak, filem ni agak dark and gritty dan serious. Nak cakap untuk teenagers atau Gen Z, diorang mungkin tak faham banyak jokes dalam filem ni dan reference dalam filem ni. So, untuk millennials yang follow Keluang Man, ada beberapa benda yang diubah pasal Keluang Man yang mungkin tak boleh diterima diorang. Sejujurnya lah aku rasa, kalau tak dibebani untuk live up ke nama Keluang Man, this is actually an okay action drama film. Rating layar layar untuk Keluang Man adalah D. Dah lupa dah pun. Bagai seorang